Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami hari ini akan membentangkan strategi pemasaran bagi produk Skintific melalui konsep 4P iaitu price, product, place dan promotion. Skintific ni merupakan jenama penjagaan kulit yang berasal daripada China dan berasaskan daripada teknologi moden. Walaupun Skintific ni masih baru dalam pasaran, tapi Skintific dah berjaya popular dalam negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, Singapura dan Filipina. Apa yang membuatkan Skintific ni menjadi pilihan ramai ialah dengan fokus kepada produk yang bertinggi dan membaikan skin barrier. Produk ini juga mempunyai bahan yang aktif berkesan seperti ceramide, hyaluronic acid dan niacinamide. Disebabkan gabungan formula semua ni, produk Skintific ini berjaya menarik perhatian pelanggan di luar sana dan menjadi Skintific menjadi semakin popular. Seterusnya tentang produk, Skintific merupakan jenama penjagaan kulit yang semakin popular kerana menggunakan teknologi saintifik untuk menjaga kesihatan kulit. Produk ini direka untuk membantu memperbaiki masalah kulit seperti jerawat, kulit sensitif, kulit kusam dan kulit kering. Keistimewaan produk ini ialah mengandungi 5 kali ceramide untuk menguatkan skin barrier sesuai untuk semua jenis kulit termasuk kulit sensitif, tekstur ringan dan cepat meresap, bebas alkohol serta diuji secara dermatologi dan yang terakhir pembungkusan moden dan menarik. Oleh itu, Skintific menjadi pilihan ramai pengguna untuk mendapatkan kulit yang sihat dan cantik. Seterusnya ialah produk utama yang ditawarkan oleh Skintific. Terdapat beberapa set penjagaan kulit yang sesuai untuk masalah kulit pengguna. Iaitu yang pertama, glowing set sesuai untuk mereka yang ingin mendapatkan kulit yang lebih cerah dan berseri. Seterusnya, anti dark spot set untuk mengurangkan biji hitam ataupun blackhead dan mengurangkan parut jerawat. Yang ketiga, repair barrier set untuk mereka yang mempunyai skin barrier yang rosak, kulit kemerahan dan mudah berjerawat. Yang keempat, anti acne set untuk membantu mengurangkan jerawat dan tahi lubang. White truffle set untuk kulit yang kering kerana kelembapan yang pertama. Dan yang terakhir, BC brightening set untuk mencerahkan kulit sekaligus penghasilan sel kulit baru. Dengan pelbagai pilihan ini, pengguna boleh memilih set yang paling sesuai mengikut kulit masing-masing. Seterusnya kita pergi kepada strategi harga produk Skintific. Skintific menetapkan harga sederhana yang sesuai dengan kualiti produknya, iaitu produknya tidak terlalu murah ataupun tidak terlalu mahal. Walaupun harganya pada tahap yang sederhana, maksudnya semua orang boleh beli. Selain itu, produk Skintific menawarkan kualiti premium dengan penggunaan bahan aktif dan teknologi penggunaan kulit yang moden. Skintific juga sering mengadakan promosi diskaun semasa jualan dalam talian seperti yang dapat kita lihat, ada bekas kompat super sale dan 11/11 bagi menarik lebih ramai pelanggan. Selain itu, berdasarkan harga di aplikasi TikTok Shop, kita dapat lihat bahawa produk Skintific bermula sekitar RM9,
RM90 apabila dia membuat promosi jualan bulanan lah. Bagi produk yang dipaparkan seperti Cushion Foundation, kita ada kat sini Skin Fit Cover Glow Perfect, iaitu berharga RM39.90. Kat sini juga kita ada sunscreen Skin Fit Outdoor Sun Spray, iaitu berharga RM39 juga. Dan sunscreen Skin Fit Ultimate Fit Serum Sunscreen RM26. Dan kita ada Skin Fit Skin Tint Daily Filter Perfect Skin Tint, iaitu RM26.99. So di antara produk-produk dia dekat sini, Cushion Foundation yang warna pink ni tengah trend sekarang ni. Okay, seterusnya saluran agihan. Skin ini ada buat dua saluran agihan. Yang pertama saluran dalam talian, iaitu Shopee Official Store, TikTok Shop, Lazada Official Store dan Amal Web. Seterusnya saluran fizikal, iaitu kedai, dari Watson, Guardian, kedai kosmetik dan kedai kosmetik bilik. So, untuk kaedah pengedaran untuk saluran agihan, saluran dalam talian tadi, kita ada penghantaran terus kepada pelanggan, kita ada penempatan kurir ke atas, mudah diakses dan mudah diakses information. Kemudian kelebihan saluran agihan pula mudah didapati di mana-mana. Yang kedua, menjimatkan masa pengguna. So kalau beli dalam talian, kiranya tak payahlah susah nak keluar, boleh check out. Kemudian pelbagai pilihan cara pembelian, macam tadi ada online ataupun ada kedai fizikal. Dan akhir sekali meningkatkan kepuasan pelanggan. Okey, seterusnya hubungan awam. Skin Fit pernah bekerjasama dengan influencer dan call untuk mempromosikan produk di TikTok, Instagram dan platform media sosial lain. Yang kedua, mengadakan pelancaran produk dan acara kecantikan bagi memperkenalkan produk baru kepada pengguna. Kemudian menyertai expo dan pameran kecantikan untuk meningkatkan kesedaran jenama serta menarik pelanggan baru. Seterusnya, menganjurkan kempen promosi dan giveaway bagi meningkatkan penglibatan pengguna, dan kemudian berinteraksi dengan pelanggan melalui media sosial dengan menjawab pertanyaan, berkongsi tips penjagaan kulit dan menerima balas-balas, dan akhir sekali menjalinkan kerjasama dengan peruncit seperti Watson dan Guardian untuk memperluaskan cakupan produk. Seterusnya saya akan menerangkan promosi. Yang pertama ialah pemasaran media sosial. Pemasaran media sosial, Skin Fit mengutamakan platform TikTok, Instagram dan Facebook untuk mereka mempromotkan produk mereka. Dan juga untuk mereka menghasilkan kandungan-kandungan seperti video pendek, cara-cara penjagaan kulit, video after dan before, untuk mereka menarikkan perhatian orang ramai lagi untuk membeli produk mereka. Yang kedua ialah influencer dan call marketing. Call tu ialah key leader opinion, iaitu individu mempunyai kepakaran atau pengaruh dalam bidang tertentu. Skin Fit bekerjasama dengan beauty creator, peserta kandungan dan selebriti untuk menghasilkan produk-produk mereka seperti dan Trisha dan artis Thailand. Okay, next. Live streaming. Live streaming ini mereka selalu mengadakan di TikTok Shop dan Shopee. Semasa mereka mengadakan secara langsung, host akan menerangkan fungsi produk dan menunjukkan cara penggunaan dan menjawab pertanyaan pelanggan secara terus. Kaedah ini wujudkan antara dua hala, iaitu penjual dan pembeli. Selain itu, tawaran seperti diskaun eksklusif, hadiah percuma dan voucher hanya diberikan sewaktu live ini berlangsung. Yang keempat, promosi jualan. Skin Fit sering mengadakan kempen macam apa yang Yuni kata tadi, kempen jualan besar seperti 99, 10, 10, 11 dan 12. Mereka juga turut menawarkan flash sale, buy one free one, voucher, cashback dan penghantaran percuma.
promosi ni dapat memberi nilai tambahan dan dapat mendorong pelanggan untuk membeli kerana dapat menjimatkan kos. Yang kelima, program affiliate. Program affiliate ni melalui program ini, individu atau peserta pertandingan dapat promosikan produk dengan cara mereka, iaitu menggunakan pautan khas mereka. Dan sekiranya pelanggan dapat membeli dengan pautan mereka, mereka akan menerima komisen. Kaedah ini memberi manfaat kepada dua-dua juga. Affiliate mendapat pendapatan, scientific dapat meningkatkan jualan dan memperluaskan produk mereka. Okey, yang keenam, sampel dan bundle. Sampel ni selalunya di mall atau di mana-mana mereka akan memberi sampel percuma untuk pelanggan mencuba dahulu sebelum membeli yang bersaiz penuh atau besar. Tujuan untuk mengurangkan keraguan terhadap keberkesanan produk. Dan ini antara poster-poster scientific. Ini scientific, antara dua ni scientific sudah ada dan ini scientific yang kami buat. Okay. Ini statement, aku yang paling bad di Ini statement, aku cewek yang paling cantik. Pakai baju pasar, aku masih sabe. Buat cewek yang bisa dan gampang menyerah. Kamu bisa juga daripada gua. Aku cari cara biar dibeliin bunga. Kasih jeda sampai kamu peka. Tapi lama-lama kamu yang lebih peka. Urusin semuanya, ku duduk manis saja. Itu main-main gue kamu. Okey, kesimpulan